Kalau korang pergi ke Thailand, tiba-tiba terdengar bunyi sayap yang berat, jangan sesekali cuba buka pintu ataupun buka tingkap untuk lihat apa yang ada dekat luar. Sebab kemungkinan benda itu adalah krahang, merupakan satu makhluk mitos ataupun urban legend dari Thai. Dikatakan makhluk itu sebenarnya adalah manusia biasa, tetapi dia juga mengamalkan ilmu yang salah, ataupun orang cakap ilmu dia tu macam tak lengkap, tak habis. Kalau krasa adalah perempuan, manakala krahang adalah makhluk urban legend yang dipercayai dari seorang lelaki yang mengamalkan ilmu yang salah. Katakan juga pengamal ilmu itu sebenarnya tidak habis menuntut ataupun ilmu dia tak lengkap. Tak keterlaluan kalau aku cakap krahang dengan orang minyak mungkin adalah makhluk yang sama, tetapi cuma terdapat sedikit perbezaan dari segi bahasa. Dikatakan jika sebuah rumah itu telah diinggah ataupun diceroboh oleh krahang, untuk pagi itu korang akan lihat, kalau korang ada binatang ternakan, mungkin binatang ternakan korang mat secara misteri. Dan ada juga yang kata krahang dia suka mengganggu perempuan juga. So lebih kuranglah cerita dia macam orang minyak. Cuma bezanya krahang dia boleh terbang. Dia terbang dengan sayap yang berat. Sebab kalau korang tengok macam gambar dekat atas ni, okey, dekat kiri dan kanan tangan dia macam ada satu bakul. Jadi dia bukan bakul tau, dia sebenarnya macam alat tampi padi. Jadi apa pendapat korang tentang krahang? Pernah tak korang terjumpa benda tu sendiri? Dan adakah krahang dan orang minyak adalah benda yang sama?